Timolol digunakan untuk merawat glaukoma. Glaukoma adalah keadaan di mana tekanan dalam mata meningkat. Glaukoma yang tidak dirawat boleh menjejaskan penglihatan anda dan menyebabkan kebutaan. Timolol membantu mengurangkan tekanan dalam mata anda. Jika anda perlu menggunakan lebih daripada satu titis ubat, atau jika anda menggunakan ubat titis mata jenis lain, tunggu sekurang-kurangnya 5 hingga 10 minit sebelum menitiskan ubat mata yang seterusnya. Ini adalah untuk mengelakkan titisan ubat pertama daripada dibasuh oleh titisan kedua sebelum ia sempat berfungsi. Ini juga membantu mengelakkan interaksi antara ubat titis mata yang berbeza. Jika doktor anda menetapkan ubat titis mata dan salap mata, anda harus menggunakan ubat titis mata terlebih dahulu. Untuk pemakai kanta lekap, tanggalkan kanta lekap anda sebelum setiap penggunaan ubat. Jika anda perlu menggunakan ubat titis mata 2 kali sehari, adalah disyorkan untuk menggunakannya sekali pada waktu pagi sebelum memakai kanta lekap dan sekali lagi pada penghujung hari selepas menanggalkan kanta lekap. Beberapa kesan sampingan biasa mungkin termasuk sensasi terbakar atau perdih, mata berair, jari tangan dan kaki terasa sejuk, keletihan, sakit kepala, dan pening kepala. Ia juga boleh menyebabkan peningkatan sensitiviti mata terhadap cahaya. Jika anda mengalami sensitiviti mata yang meningkat terhadap cahaya, anda boleh cuba memakai cermin mata hitam untuk mengurangkan ketidakselesaan mata. Catatkan tarikh buka pada botol ubat titis mata. Buang ubat ini selepas 1 bulan daripada tarikh dibuka.